Hari ini, Indonesia dikenali sebagai sebuah republik. Namun sebelum negara ini lahir, Kepulauan Nusantara dipenuhi dengan pelbagai kerajaan dan kesultanan yang telah wujud selama ratusan tahun. Persoalannya, apa yang berlaku kepada semua sistem beraja ini selepas Indonesia merdeka? Ada yang kehilangan kuasa dalam revolusi sosial yang berdarah, ada yang tersingkir melalui perubahan politik dan pentadbiran. Namun ada juga yang terus kekal sehingga hari ini dan masih mempunyai kedudukan istimewa. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat adakah Indonesia benar-benar menghapuskan sistem beraja atau sebenarnya yang berubah hanyalah kuasa dan peranan mereka. Teruskan menonton. Kepada peminat APHD, sokong kami dengan menyertai membership YouTube untuk akses video eksklusif. Muat turun aplikasi APHD di App Store dan Google Play Store. Sebelum Indonesia muncul sebagai sebuah negara moden, wilayahnya tidak berada di bawah satu sistem politik yang sama. Sebaliknya, ia terdiri daripada pelbagai kerajaan dan kesultanan yang telah wujud selama ratusan tahun. Ada kerajaan Islam, kerajaan Hindu-Buddha, serta kawasan yang diperintah oleh golongan bangsawan dan aristokrat tempatan. Apabila Belanda datang dan mula meluaskan pengaruh mereka di Nusantara, mereka tidak mentadbir semua wilayah secara langsung. Di banyak kawasan di luar Jawa, Belanda memilih untuk bekerjasama dengan pemerintah tempatan melalui pelbagai perjanjian. Di luar Jawa, kawalan Belanda kebanyakannya bergantung kepada persetujuan dan hubungan dengan raja-raja tempatan, bukannya pentadbiran kolonial secara terus ke atas setiap wilayah. Tetapi, keadaan di Jawa pula agak berbeza. Sistem pentadbiran di sana semakin berpusat dan golongan pemerintah serta bangsawan tempatan mula diserap ke dalam struktur pentadbiran Belanda. Menurut kajian, mereka akhirnya menjadi sebahagian daripada perkhidmatan awam yang menerima gaji dan bertanggungjawab kepada pegawai-pegawai kolonial Belanda. Selepas itu, apabila Indonesia mengisytiharkan kemerdekaan pada 17 Ogos 1945, keadaan di seluruh negara masih belum stabil. Ini kerana Jepun baru sahaja menyerah kalah, sementara Belanda pula sedang berusaha untuk kembali untuk menguasai tanah jajahannya. Pada masa yang sama, Tentera Berikat mula memasuki Indonesia, manakala kumpulan-kumpulan pemuda bersenjata bergerak mengikut inisiatif masing-masing. Di banyak daerah, persoalan tentang siapa yang benar-benar berkuasa masih belum mempunyai jawapan yang jelas. Dalam keadaan seperti ini, kedudukan raja-raja tempatan turut menjadi perhatian. Ada yang segera menyokong Republik Indonesia dan ada yang memilih untuk menunggu perkembangan seterusnya. Akibatnya, pergolakan yang berlaku selepas kemerdekaan bukan hanya melibatkan pertembungan antara Indonesia dan Belanda sahaja. Di dalam masyarakat Indonesia sendiri, wujud pertarungan atau perdebatan antara generasi revolusi dengan struktur lama. Golongan pemuda, nasionalis, sosialis, komunis, reformis Islam dan sebahagian petani melihat kemerdekaan sebagai peluang untuk mengubah susunan politik dan sosial yang telah wujud sejak zaman penjajahan. Menurut laporan Insight Indonesia, Revolusi Nasional Indonesia turut membawa unsur anti-feudal dengan sebahagian gerakan politik ketika itu berpendapat bahawa sebuah masyarakat yang lebih setara perlu dibina melalui sistem republik. Bagi kelompok ini, kemerdekaan tidak hanya bermaksud menukar bendera atau pentadbiran kolonial, tetapi juga mengubah struktur kuasa lama yang masih bertahan di banyak wilayah. Pandangan seperti ini turut mempengaruhi cara sebahagian masyarakat dalam melihat institusi raja dan golongan bangsawan. Salah satu sebab utama ialah persepsi bahawa ada pemerintah tempatan yang terlalu rapat dengan Belanda. Keadaan ini tidak berlaku di semua tempat, namun di beberapa wilayah ia cukup kuat sehingga mencetuskan kemarahan rakyat. Pada zaman penjajahan, ramai pemerintah tempatan mengekalkan kedudukan, perlindungan dan kekayaan mereka melalui hubungan dengan pentadbiran kolonial. Ada yang berperanan sebagai penghubung antara kerajaan Belanda dengan penduduk tempatan. Dalam keadaan seperti itu, sebahagian masyarakat melihat golongan bangsawan sebagai pihak yang mendapat manfaat daripada sistem kolonial. Menurut laporan, di beberapa kawasan, bupati tempatan yang berkhidmat dalam pentadbiran kolonial mengenakan pelbagai beban tambahan kepada rakyat. Pada masa yang sama, sistem pemerintahan Belanda turut memperluaskan jurang sosial dan ekonomi dalam masyarakat desa. Dan apabila revolusi tercetus, sejarah hubungan ini kembali menjadi perhatian. Jika seseorang raja dilihat menyokong perjuangan republik, kedudukannya mungkin dapat dipertahankan. Namun, jika dia dianggap masih berpihak kepada Belanda atau cuba mengekalkan susunan lama, institusi pemerintahannya lebih mudah menjadi sasaran gerakan revolusi.
Atas sebab itulah, tidak semua raja di Indonesia mengalami nasib yang sama selepas kemerdekaan. Ada yang kehilangan kuasa melalui perubahan undang-undang, ada yang tersingkir akibat tekanan politik dan ada juga yang menjadi korban revolusi sosial yang berdarah. Contoh yang paling ketara berlaku di Sumatera Timur pada tahun 1946. Kawasan ini mempunyai banyak kesultanan dan kerajaan kecil termasuk Delhi, Langkat, Serdang dan Asahan. Menurut kajian yang diterbitkan oleh Cornell University mengenai Social Revolution, gelombang revolusi tersebut meletus pada malam 3 hingga 4 Mac 1946. Kajian itu menyatakan bahawa terdapat kira-kira 25 kerajaan besar dan kecil di Sumatera Timur yang sebelum itu berada di bawah sistem pemerintahan tidak langsung Belanda. Selepas Indonesia merdeka, sebahagian kumpulan pemuda radikal dan gerakan anti-feudal melihat institusi raja sebagai sebahagian daripada susunan lama yang perlu dihapuskan, selain menganggap ada antara mereka mempunyai hubungan rapat dengan pentadbiran kolonial. Revolusi sosial itu membawa kepada penahanan, rampasan harta dan pembubaran beberapa wilayah autonomi. Menurut kajian ini, turut mencatatkan bahawa wilayah autonomi Delhi dihapuskan pada Mac 1946, manakala beberapa tokoh aristokrat termasuk Tengku Amir Hamzah dari Langkat terkorban dalam pergolakan tersebut. Di Sumatera Timur pula, perjuangan untuk membina sebuah negara baharu akhirnya bercampur dengan ketegangan sosial yang sebenarnya telah lama wujud. Bagi sebahagian masyarakat, revolusi dilihat sebagai peluang untuk mengubah susunan lama yang dianggap tidak adil. Namun apabila sentimen politik, kemarahan rakyat dan penggunaan senjata bertemu pada waktu yang sama, perubahan itu turut disertai oleh keganasan. Peristiwa di Sumatera Timur menunjukkan bagaimana revolusi sosial boleh menghancurkan institusi lama dalam masa yang singkat. Namun di Jawa, nasib sesetengah kerajaan tidak ditentukan melalui keganasan, sebaliknya melalui perubahan politik dan pentadbiran. Salah satu contohnya ialah Surakarta. Walaupun Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran menyokong Republik Indonesia pada peringkat awal, kedudukan istimewa yang mereka miliki selepas kemerdekaan tidak bertahan lama. Menurut kajian yang diterbitkan dalam satu jurnal, kehilangan status daerah istimewa Surakarta berkait rapat dengan kemunculan gerakan anti-suap raja, iaitu gerakan masyarakat yang menuntut agar sistem pemerintahan tradisional digantikan dengan pentadbiran republik. Gerakan anti-suap raja bukan hanya mempersoalkan kedudukan raja sebagai simbol pemerintahan, tetapi juga menolak sistem pentadbiran lama yang dianggap tidak lagi sesuai dengan semangat negara baharu yang sedang dibentuk. Akhirnya, Surakarta dimasukkan ke dalam struktur pentadbiran biasa dan tidak lagi menikmati kedudukan istimewa seperti Yogyakarta. Peristiwa ini menunjukkan bahawa selepas kemerdekaan, kedudukan sesebuah institusi raja banyak bergantung kepada perkembangan politik dan juga penerimaan masyarakat terhadap peranannya dalam republik yang baharu. Namun begitu, tidak semua kerajaan tradisional di Indonesia mengalami nasib yang sama. Ketika Sumatera Timur menyaksikan revolusi sosial dan Surakarta kehilangan status istimewanya melalui perubahan politik, Yogyakarta pula melalui perjalanan yang berbeza. Yogyakarta menjadi salah satu pengecualian yang paling terkenal dalam sejarah Indonesia moden. Ketika banyak institusi raja kehilangan kuasa selepas kemerdekaan, Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII memilih untuk segera menyokong Republik Indonesia. Menurut sumber Sono Budoyo, pada tahun 1945, kedua-dua pemerintah itu mengisytiharkan kesetiaan mereka kepada Republik. Daripada hubungan tersebut, lahirlah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sokongan tersebut tidak hanya bersifat simbolik. Ketika keadaan politik dan keselamatan di Jakarta tidak menentu, Yogyakarta turut memainkan peranan penting dalam perjuangan Republik. Menurut laporan Inside Indonesia, sokongan terhadap revolusi menjadi antara faktor yang membolehkan institusi Kesultanan Yogyakarta terus dikekalkan. Dan keistimewaan itu berterusan sehingga hari ini. Inside Indonesia turut menyatakan bahawa melalui Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta 2012, Sultan Yogyakarta secara automatik memegang jawatan Gubernur, manakala Paku Alam menjadi Timbalan Gubernur. Kisah Yogyakarta menunjukkan bahawa hubungan antara institusi raja dan republik di Indonesia tidak berkembang dengan cara yang sama di setiap wilayah. Ada kerajaan yang kehilangan kuasa akibat revolusi sosial, ada yang melalui perubahan politik dan pentadbiran, manakala Yogyakarta pula berjaya mengekalkan kedudukan istimewanya melalui hubungan rapat dengan perjuangan republik. Namun, untuk mengatakan bahawa semua raja di Indonesia dihapuskan juga tidak begitu tepat.
Menurut laporan, banyak institusi kesultanan dan kerajaan tradisional masih terus wujud sebagai sebahagian daripada warisan budaya dan identiti tempatan. Laporan itu menyebut bahawa sekitar 24 kesultanan pernah dihidupkan semula di Kalimantan, Sumatera, Jawa dan Maluku, di samping puluhan lagi institusi raja yang masih memainkan peranan dalam adat dan masyarakat setempat. Sebenarnya, apa yang banyak berubah selepas kemerdekaan ialah kedudukan politik mereka. Di kebanyakan tempat, institusi raja tidak lagi mempunyai kuasa rasmi untuk mentadbir wilayah, mengutip cukai atau menentukan dasar pentadbiran seperti pada zaman dahulu. Sebahagian besar peranan tersebut telah diambil alih oleh Kerajaan Republik, walaupun terdapat pengecualian seperti Yogyakarta yang masih mengekalkan kedudukan istimewanya. Oleh sebab itu, jawapan kepada persoalan mengapa raja-raja di Indonesia dihapuskan sebenarnya tidak mempunyai satu jawapan yang mudah. Dalam banyak keadaan, yang berubah bukanlah kewujudan institusi istana itu sendiri, tetapi peranan dan kuasa yang dimilikinya.